Awak pernah tak tengah tidur lena, tiba-tiba terjaga jam 3 pagi? Selalu sangat pula tu. Jam 1 ke 3 pagi, fasa detoks hati mengikut jam biologi tubuh. Bila hati overload dengan toksin, emosi dan fizikal jadi tak stabil, kita mudah terjaga. Emosi tak lega, stres tersembunyi. Waktu ni emosi bawah sedar, subconscious, aktif. Kalau ada tekanan atau trauma tak lepas, badan akan react. Kadar kortisol, hormon stres terganggu, sepatutnya waktu ni kortisol paling rendah. Tapi bila hormon kacau, kortisol naik dan kita tersedar. Makan lewat malam atau gula tinggi waktu malam. Glukosa drop tiba-tiba, badan panik dan bangun. Cara atasi. Amal FT setiap pagi, bantu stabilkan hormon stres dan support detox organ hati. Elak makan heavy selepas jam 9 malam. Amalkan journaling, zikir sebelum tidur dan tidur awal sebelum 11 PM. Kalau awak nak reset hormon dan stabilkan tidur, grab FT chocolate cinnamon atau taro. Beli 2 jar FT, dapat akses 26 video protokol Dr. Rai dan jimat hingga 50% semasa live.